berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Saya Muhammad Ibrahim Kamil bin Zamhariri dari Sekolah Kebangsaan Jalan Bahagia, yakin teknologi telah merevolusikan setiap aspek kehidupan kita, dari cara hidup kita hinggalah ke sistem pendidikan. Mengantuknya, kan seronok ada cara belajar yang lain. Kenapa dengan kamu, Zayat? Saya berasa mengantuk dan lesu setelah membaca buku. Kawan-kawan, adakah anda tahu tentang apakah itu pendidikan digital? Pendidikan digital merangkumi pembelajaran mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan dengan teknologi digital serta pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif untuk melahirkan generasi fasih digital. Nak tak jika saya ajarkan kamu cara untuk belajar data talian? Macam mana tu, Rafif? Mari saya tunjukkan kamu cara untuk menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizizz. Wah, menarik tu. Zayat, inilah contoh pembelajaran digital yang menyeronokkan. Wah, pembelajaran digital ini dapat memudahkan saya untuk memahami topik yang saya kurang faham. Pendidikan digital telah menyebabkan KPM mengambil keputusan untuk mewujudkan DPD, iaitu Dasar Pendidikan Digital. Dasar ini diwujudkan bertujuan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya fasih dalam teknologi digital tetapi juga mampu bersaing di peringkat global. Tujuan lain DPD ini dijalankan adalah untuk melahirkan generasi fasih dalam digital yang mampu menggunakan teknologi digital bukan hanya untuk belajar sahaja tetapi untuk mengatasi cabaran ke masa depan. Hala tuju DPD adalah untuk melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing. Oleh itu, strategi dan inisiatif disusun agar sejajar dengan objektif DPD, iaitu membangunkan murid fasih digital untuk memenuhi keperluan era digital, mengupayakan pendidik dan pemimpin pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidikan serta mengoptimumkan penglibatan aktif rakan strategi sebagai pemangkin pendidikan digital. Salah satu kebaikan utama pembelajaran digital adalah kemampuannya untuk belajar di mana-mana saja. Dulu, kita perlu ke perpustakaan atau belajar di dalam kelas secara fizikal untuk belajar. Sekarang, dengan peranti digital dan akses internet, kita boleh belajar di taman, rumah atau di mana-mana tempat yang selesa. Pembelajaran juga boleh berlaku secara atas talian seperti Google Meet. Zayat, hari ni kita ada kelas di atas talian. Oh, Google Meet tu ke? Betul tu. Jom. Jom. Kita ulang kaji, kita ingat balik perenggan pertama yang teacher ajar, isi-isi yang kita perlu tulis dalam permulaan karangan, perenggan pertama, perenggan kedua. Ada masalah boleh tanya teacher. Melalui Google Meet, murid boleh belajar di mana sahaja mengikut kesesuaian masa mereka. Jelaslah bahawa bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasakan pendidikan negara. Melalui usaha yang berterusan, kita dapat memastikan murid dapat mengakses pendidikan berkualiti. Saya Ibrahim Kamil dari TV PSSSK Jalan Bahagia melaporkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.